Alright gengs, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ni kita ada projek sikit. Kita punya mesin basuh, air tak keluar. Jadi yang kita nak buat ni, kita nak tukar dia punya water inlet punya valve ni. Jadi jom kita tengok. Okay, pertama sekali kau kena ambil benda ni dulu. Okay, screwdriver. Kat sini ada satu skru, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas kau dah buka skru ni, air keluar. Inilah water valve inlet tu. Ini kau cabut je dia punya ni. Lepas kita cabut, ini kat dalam ni dia ada satu skru, dua skru. Ini aku dah cabut lah tadi. Ini senang je, kau angkat, lepas tu tarik. Ini yang dah rosak lah. Yang ni aku dah beli yang baru. Okay, aku dah beli yang baru. Nanti pasang nanti kita tengok macam mana lah. Okay, nak pasang pun senang je. Make sure dia punya punat ni sama je. Okay, talikan dia. Tekan masuk, tekan sikit, dan dia masuk. Tak sikit. Okay, dah masuk cantik. Okay, pasang je balik klip dia, dan should be okay. Aku malas nak check, ni kita pasang je siap-siap. Lepas tu kita ikat balik skru. Okay, aku dah terlupa tadi, sebelum kita nak pasang skru, kita kena ikat balik skru yang kat dalam ni, kat water inlet valve ni. Kita ikat balik. Masa sebelum buka tu, kalau tu ambil gambar dulu, takut tak ingat. Okay, kita ikat ketat. Lepas tu kita pasang balik cover ni. Okay, lepas tu lepas tu kita ikat je lah balik skru ni. Ikat sampai ketat. Ikat sampai ketat. Ikat skru ni. Sebelah ni ada satu lagi. Ini skru dia, kita ikat je balik. So lepas siap ni, kita patutnya kalau nak check benda ni betul-betul rosak ataupun tak, kita boleh gunakan multimeter. Tapi sebab aku tak ada multimeter, aku
pun tak boleh pakai. Ya, abah pun tak tahu. Okey, lepas tu kau ikat je lah. Kau ikat kemas. Cantik, okey, siap. Okey, ni kita boleh tengok lah dia punya apa inlet valve yang lama tu yang dah rosak. Model dia tak ingat lah model apa. Test dulu. Air kita dah buka, pipe kita dah pasang, kita start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jadi ya. Kita tunggu dulu sekejap. Yang peliknya mesin basuh ni Samsung, aku baru pakai 2 tahun dia dah rosak. Dan aku tanya kedai tu pun memang dia cakap Samsung memang banyak problem kat valve inlet ni lah. Sebab dekat aku punya meter ni pun dia tak ada keluar error apa-apa. Aku suspect bila air tak keluar malah nak fikir panjang, valve inlet ni lah yang dah rosak. So kita tengok je lah jadi ke tidak. Dah jadi je. Alhamdulillah. Nampak air dah keluar. Air dah keluar geng. Tadi dia tak keluar. Aku ingatkan rosak apa sebab tadi dekat dia punya meter ni memang dia tak ada keluar error ke apa. Dan bila aku inspect dia punya apa kita panggil, inspect dia punya water inlet valve ni, valve dia okey, dia tak nampak ada crack ke, tak nampak ada apa-apa pelik-pelik ke, tak nampak. Dan aku rasa okey je lah. Dan bila aku dah tukar yang baru, alhamdulillah dah jadi. So alhamdulillah. Ok geng, jadi itulah cara-cara kita nak DIY, kita nak tukar water inlet valve yang rosak ni. Mana kata kau punya mesin basuh tu air tak keluar. Punca first kali kita boleh check lah guna multimeter, tapi aku tak ada multimeter, aku pun malah nak fikir panjang, aku beli je benda inlet valve ni yang baru dan kita tukar. Ok, sebab air dia pun tak ada keluar. Jadi itulah cara-cara dia, cara kita nak tukar lah. Alright geng, jadi itu saja cara-cara kita nak tukar water inlet valve mesin basuh yang rosak ni. Right, jadi kalau korang ada masalah yang sama, which is bila kau on mesin basuh air tak keluar, benda yang pertama sekali yang kau boleh suspect dia punya valve ni lah, inlet valve ni yang rosak. Dan dua cara, sama ada kau nak guna multimeter, tapi aku tak ada multimeter dan aku pun tak kerti guna multimeter, dan kita beli baru je lah. Kita suspect benda ni, dan bila aku tukar tadi, alhamdulillah terus air dah keluar. Alright, itu sahaja perkongsian video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.